Lampu macam ni korang rasa cukup terang ke tak cukup terang, korang letakkan dekat komen. Tak cukup power lagi macam tu, dia pun boleh bertukar-tukar. Kau nak putih ke, korang nak kuning. Ada side lain dia, bila aku tekan button ni, sekarang aku dah kalih belah sini lah. Kalau belah korang nanti korang tak nampak. Ini pula lampu spotlight dia. Macam lampu suluh, nampak? Spot. Sekarang ni bateri dia, bila buka sikit tengah full. Kalau kita pulas habis ni dia makin cerah. Tapi aku nak try yang paling halus. Keadaan kalau dalam gelap paling cair, paling halus lampu dia macam ni je lah terangnya. Aku nak try tengok lampu ni dia boleh tahan berapa lama. Kita letak je kat sini. Sekarang ni 8.48 minit malam, 4 hari bulan 6. Bateri penuh. Sekarang ni pukul 11.10, 5 hari bulan 6. Masih menyala. Mak ai kau tengok, baru bantai 1 bar je, ada 3 bar lagi. 5 Jun 3.23 petang. Masih menyala. Bateri masih 3. Mak Datuk kau ni power juga. Weh bapak ah. Sekarang ni lampu masih menyala. Bateri ada 2 bar lagi. Ini adalah berapa bulan? Jam 6 hari bulan, pukul 11.23. Aku pakai warna yang paling kuning dan juga speed ataupun kekuatan paling rendah, sebab di campsite biasa pencahayaan macam ni pun dah memadai untuk menerangi kawasan bawah flysheet. Itu je lah geng, buat masa ni aku tak larat dah nak tunggu dia. Nanti mungkin aku akan pilih time yang cantik sikit untuk aku try. Tapi untuk pengetahuan korang, beli lampu ni dapat lampu ni tau. Kaki ni kebetulan je aku dah lebih.